Banyak orang macam pakai tangkap muat tau. You know what I mean? Dia tak fikir in safety dulu. Sebab apa? By the end of the day, bila kau jatuh tu, jalan memang tak ada bagi diskaun ni. Jalan memang bagi jackpot je. Kalau mungkin kurang awareness dari segi safety ni. Dia bukan masalah kulit. Mahal. Tak mahal. Tak kata mahal. Kalau kita pergi hospital bill kena 30,000, 40,000, terkulai kaki, terkulai tangan. Saya rasa tu lagi mahal. Yalah. Betul lah. Tapi masa tu yang nak recovery tu, yang duduk tu. Itu kalau boleh jalan. Kalau tak boleh jalan, duduk terus macam tu macam mana? Lately ni kita tengok banyak orang accident. Betul. Banyak kes yang berlaku kan. Kita tengok macam mana orang jatuh kan. Kita rasa macam sedihnya. Sebab apa? Kita kerja dalam company yang international. You know what I mean? And then kita tengok benda ni berlaku depan kita hari-hari. Which is in our work kan. Orang tu jatuh terbalik. Macam semalam kalau tengok kan. Martin terbang-terbang kan. Tapi dia boleh bangun. Nak kata dia macam tak luka tak jadi juga. Sebab benda high impact kan. Tetapi kita nampak dia macam kurang sikit. Dia ada, mungkin benda tu boleh jadi lagi teruk. It could be worse. You know what I mean? And then the other day, dia ada orang kata broken sini, kena ni sikit. Tapi bolehlah jalan. Sebab ada sistem dia macam ni. Sama juga macam road user kita kan. Hari-hari corner wang ni. Salah kena step.